Berbaloi ke kita simpan 1 gram gold bar macam ni? Kalau dari segi keuntungan, untung lagi kita simpan 20 gram ataupun 10 dinar. Tetapi ada manfaatnya juga bila kita simpan 1 gram gold bar macam ni. In case tuan-puan tak ada duit belanja nak makan sebulan, maka 1 gram ni lah penyelamat hidup tuan-puan. Harga 1 gram hari ni sekarang mencecah RM500, which means 1 gram ni bersamaan dengan 1 bulan perbelanjaan dapur. Jadi tuan-puan boleh jual ataupun pajak emas dan tak perlu susahkan orang lain untuk pinjam duit. Itulah kelebihan orang yang ada simpanan emas. Ada duit belum tentu ada emas, ada emas sudah tentu ada duit. Berbanding kalau kita hanya ada 10 gram ataupun 5 dinar, takkanlah kita nak pajak ataupun jual 10 gram tu yang berharga RM4,900 mata-mata nak dapatkan cash dalam RM500 saja. So sayanglah kan dekat situ. Next, 1 gram ni juga sangat sesuai nak jadikan hadiah untuk orang-orang yang tersayang. Hadiah birthday, hadiah anniversary, hadiah kahwin, hadiah graduation. Dan desain yang ada pun banyak dan sesuai untuk tema hadiah yang tuan-puan nak bagi. Mesti orang yang terima tu akan simpan baik-baik emas yang tuan-puan bagi. Jadi menarik kan? Macam mana nak kumpul 1 gram macam ni? Senang saja. Tak perlu tunggu bajet RM500 baru kita boleh dapatkan 1 gram macam ni. Kita boleh mulakan simpanan emas rendah RM100 melalui akaun Masgap Public Gold. RM100 kita akan dapat dalam 0.2 gram. Jadi kita konsisten simpan emas setiap bulan dalam akaun Masgap Public Gold sehinggalah cukup 1 gram. Cukup saja 1 gram, kita boleh arahkan sistem untuk postkan emas ni ke rumah kita. Okey? Jadi untuk tuan-puan yang nak daftar akaun emas, boleh refer pin video saya untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!